Barang budak kau nak juga ada. So hari ni kita nak terjah sikit bilik job controller dengan team leader ni. Kita nak tanya dia orang lah apa sebenar dia. Benda ni job controller team leader ni, apa function dia. Jom kita tanya dia orang. Biar dia orang jawab sendiri. Assalamualaikum. So Dos, cuba cerita sikit. Team leader. Cuba cerita sikit. Okay, team leader fungsi sebagai QC lah. Mana technician dah habis buat kerja, aku akan pergi test drive untuk make sure sebelum deliver ke customer. And satu lagi kalau ada problem-problem sebelum technician buat, aku akan pergi test untuk identify lah mana problem yang ni. Kemudian technician buat kerja. Okay, kita dengar pula daripada job controller kita. Lip, cuba cerita sikit. Tugas saya hari-hari akan arrange technician lah untuk buat kerja. Dapat job card, kita akan assist untuk bagi technician untuk buat kerja lah. Lepas tu akan deal dengan spare part, tanya barang macam mana, cepat ke lambat ke. Lepas tu kena deal dengan SA untuk confirmation dengan customer. Barang budak kau nak juga ada. So sekian saja berita terjah VMG untuk hari ni. Ingat guys, nak pakai kita jom, minta kena pada. Ciao.